الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita. Pagi hari penuh barakah di hujung minggu ini dapat sama-sama kita bertemu di Baitul Ihsan ini atas satu matlamat, satu tujuan untuk sama-sama kita mendekatkan Allah Azza wa Jalla dengan jalan kita menjunjung tinggi perintahnya yang menyuruh kepada Nabi kita secara khusus, yang menyuruh kepada kita secara umum untuk berdoa wa qur rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk hari-hari meminta-minta kepadanya, Tuhan tambahkan aku ilmu. Allah Ta'ala tak ajarkan kepada Nabi untuk berdoa rabbi zidni mala, ya Allah tambahkan aku duit, tambahkan aku harta. Tapi yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla ke atas Nabinya, ke atas umat Nabi SAW, iaitu kita semua dalam hari-hari kita, tuntutlah ilmu. Sebab itu Nabi kita SAW kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, di antara ucapan pertama Nabi lepas solat subuh, Nabi akan terus mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah buat diriku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta terimalah amal-amal solehku. Adik-adik sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan al ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya alim ulama itulah pewaris legasi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi mengingatkan kepada kita, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Tak ada seorang pun di kalangan para nabi yang mewariskan emas dan perak, dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm, yang mereka tinggalkan kepada umat mereka adalah ilmu. Faman akhadahu bihi akhadha bihadhin wafir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, rawah Ibn Majah. Nabi mengatakan, barang siapa telah mendapatkan ilmu, sedarlah dia telah pun mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat besar. Jadi di pagi hari ini adik-adik kita kena banyak bersyukur dengan mengungkapkan alhamdulillahirabbil alamin, kerana maha baik Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita bukan untuk majlis maksiat. Kita berada dalam taman-taman syurga sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum birriyadil jannati farta'u. Kalau kalian sedang berjalan di taman-taman syurga, Nabi suruh buat apa? Singgah dan nikmatilah isi-isi taman syurga. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga wahai Rasul? Nabi kata apa? Hilakul dzikr, kumpulan manusia yang terbentuk atas satu matlamat, semua pakat-pakat nak ingat kepada Allah. Selama mana dalam satu-satu majlis ada qala Allah, ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita untuk kembali kepada perjuangan Al-Quran dan Sunnah, itu dipanggil majlis zikir. Ingat, saya kena ingatkan pada adik-adik, pasal kita berada pada dunia akhir zaman. Semua orang mengejar kemuliaan dan kemasyhuran dengan jalan yang tidak syar'i. Ada orang diingat, semakin ramai follower, semakin mulia dia, semakin dia dihormati, dipandang tinggi oleh manusia, semakin mulia dia di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Ingat, dalam ramai-ramai umat manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua, teruslah menuntut ilmu yang bermanfaat, amalkan doa Nabi SAW, dan nikmatilah setiap detik ketika Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ta'lim, dalam majlis ilmu. Kerana kata Nabi, ala inna dunya mal'unah. Ingat adik-adik sekalian, jangan terpesona dengan Mercedes orang, Ferrari orang, banglo orang, swimming pool rumah. Tak usah iri hati, tak usah cemburu. Kerana kata Nabi, semua yang ada dekat dunia ini mal'unah, apa? Terlaknat. Laknat ni lawan kepada rahmat. Rahmat ni Allah Ta'ala sayang, laknat ni Allah Ta'ala benci dan murka dan marah sangat. So Allah kata, apa je ada kat dalam isi dunia ni semuanya terlaknat. Mal'unun ma fiha, apa je yang ada atas muka bumi ni semua terlaknat adik-adik. Jam, baju, kepiah, spek mata, kasut, kereta, rumah, semua terlaknat. Illa zikrullah wa ma walah,
kecuali zikir kepada Allah tak terlaknat, dan sesuatu yang membantu untuk berzikir bawa kepada zikrullah yang tu tak terlaknat. So pakai jam untuk ingat Allah Azza wa Jalla, boleh. Pakai kereta untuk ke tempat-tempat ibadah, boleh. Adakan rumah untuk kita baca Al-Quran, untuk kita qiyamul lail, untuk kita adakan majlis taklim, okey. Tapi kalau sebatas beli jam mahal-mahal hanya untuk riak, kalau beli kereta mahal-mahal hanya untuk ke tempat maksiat, ingat yang benda tu, mereka-mereka itu, alat-alat itu semua terlaknat, tak ada nilai langsung di sisi Allah. Walaupun satu dunia mendambakan, kalaulah aku dapat bestnya macam mana Qarun dapat. Dan yang kedua, siapa yang tak terlaknat? Kenapa saya kena bagi motivasi ni pada adik-adik? Pasal Nabi kata yang tak terlaknat, kumpulan yang kedua, wa alimun wa muta'allimun. Orang yang belajar dan mengamalkan ilmu dipanggil alim. Orang ni takkan terlaknat. Wa muta'allim, dan orang yang mengajarkan ilmu. Adik-adik tolong ada azam. Sidang penonton kena ada azam. Sesuatu yang kita dapat, walaupun sikit, walaupun ciput, walaupun kecil, sebarkan, ajarkan. Sebab posisi kalau adik-adik dapat yang sedikit dan adik-adik sampaikan, adik-adik sedang berada di atas jalan rahmat, bukan atas jalan laknat. Boleh faham tak sekarang? Jangan sampai kena laknat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan ayat 3, inna hadainahus sabil imma syakira wa imma kafura. Hidup ni ada pilihan. Adik-adik nak jadi orang bersyukur, silakan. Nak jadi orang kufur, silakan. Nak duduk atas jalan rahmat, silakan. Nak duduk atas jalan laknat pun, silakan. At last kita semua wa ilallahi turja'ul, kita semua perkara-perkara yang ada di sisi kita ni semua akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan tanya satu persatu. Tudung dapat kat mana, air sejuk dapat kat mana, bila baring atas tilam ingat Allah ke tak ingat, semua Allah Ta'ala akan tanya. Gunakan kesempatan yang ada, barang-barang yang kita ada ni semua untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu motivasi dan mukaddimahnya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pada tajuk yang ke yang ni tempat lain ni. Kalau ikut kita sama tajuk berapa adik? 17 Oh subhanallah. Telajak dah saya. Sekejap kat tempat lain dah tajuk 30 lebih dah. So hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang bab yang ke-17. Bab kewajipan tunduk kepada hukum Allah. Tajuk besar dia. Bab kewajipan tunduk kepada hukum Allah dan apa yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk itu, dan diperintah dengan kebaikan dan dilarang dari kemungkaran. Panjang tajuk dia, tapi tak apa, ambil yang awal tadi pun dah cukup dah. Bab kewajipan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih di awal muqaddimah tajuk ini dia datangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, demi Allah, mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan engkau, duhai Muhammad, sebagai hakim. Dengar elok adik-adik sekalian, sedang penonton sekalian, dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita etika untuk mendapatkan kecintaan Allah, etika untuk mendapatkan pengampunan. Tajuk besar kita hari ini bab wajib tunduk kepada hukum Allah. Okey. Kemudian Imam Nawawi datangkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65 ni, demi Allah mereka tak lagi beriman sampai mereka menjadikan Nabi sebagai hakim. Yang saya nak relatekan dengan ayat 31 surah Ali Imran, Allah Azza wa Jalla sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala kata, duhai Muhammad, beritahu kepada mereka, umat-umat engkau, kita ni semua, kalau betul kita semua sayang dan cintakan Allah, apa nak kena buat? Fattabi'uni, ikutlah aku. Aku tu siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa untung kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah. Allah Taala akan sayang dan cinta kepada kita. Jamaah, adik-adik sekalian, dengar elok.
Dalam satu hadis kudusi Allah Ta'ala kata perkara yang paling Allah Ta'ala cinta dilakukan oleh seorang hamba adalah apa yang Allah Ta'ala telah wajibkan ke atas dirinya. Dia buat benda tu, dia mengundang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda paling Allah Ta'ala suka. Dan kalau dia tambah dengan an-nawafil, perkara-perkara sunat, maka Allah Ta'ala kata akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, akulah tangannya dan akulah kakinya. So nak faham macam mana hadis tu? Kalau Allah Ta'ala sudah cinta kepada satu-satu hamba yang menjaga perkara-perkara sunat, Allah akan biarkan mata dia ni tengok kepada hak elok-elok aja. Telinga dia dengar hak elok-elok saja. Tangan dia dapatkan nafkah dan rezeki yang halal. Kaki dia melangkah ke tempat yang baik-baik. Itu maksudnya. Kita bukan mentajsimkan Allah Ta'ala. Kita bukan nak kata Allah punya mata sama dengan kita, telinga sama dengan kita. La. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Allah akan bagi isyarat mata ni tengok hak baik-baik saja. Telinga ni dengar hak elok-elok saja. Kaki melangkah ke tempat baik-baik. Tangan kita mungkin macam yang adik-adik sedang buat sekarang, menulis, mencatat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada pembacaan Al-Quranul Karim, satu hari bersurah-surah, berjuzuk-juzuk, menjadikan Quran sebagai kecintaan, Allah kata aku akan ampunkan dosa kalian. So ni faedah cinta Nabi, faedah ikut Quran dan sunnah Nabi. Nombor satu, ada dua perkara. Nombor satu, Allah Ta'ala cinta. Nombor dua, Allah Ta'ala suka bagi pengampunan. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, tengok. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Mereka tak akan dianggap beriman sebelum menjadikan engkau duhai Muhammad sebagai hakim dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak lagi merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan. Kadang-kala jamaah sekalian, adik-adik sekalian, kita ni sukar nak terima kebenaran walaupun pahit. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran, adik-adik sekalian. Kan kadang-kala kita rasa berat nak baca Quran, kadang-kala kita rasa berat nak solat 5 waktu berjamaah. Pernah rasa tak benda tu? Jangan cakap adik-adik je. Kami-kami ini pun kadang-kala terasa, ustaz-ustaz ke ustazah-ustazah ke, bila sampai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kadang-kala kita rasa berat. Kita rasa macam tak larat. Kita rasa macam letih, tak semangat. Tapi dengar elok-elok. Saya teringat ada satu video yang saya tengok. Seorang lelaki ni dia pernah bertanya dekat Syekh dia kan. Dia kata, Syekh, ada ketika aku ni bersemangat solat jamaah, tapi ada ketika aku rasa macam terpaksa pula. Buat tu kerana terpaksa. Adakah solat aku diterima? Dan bagaimanakah rasa aku tersebut? Adakah aku akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Faham tak adik-adik? Ada ketika kita willing tu, kita redha, aku memang nak pergi sembahyang awal waktu. Tapi ada ketika kita, aduh dah azan dah ke? Alah dah. Faham tak? Alah nak kena sembahyang juga, pergi jugalah. Okey, pergi jugalah. Macam paksa rela, terpaksa. Macam mana keadaan aku? Maka Syekh tu pun kata apa? Boleh jadi. Paksa rela yang engkau paksakan ke atas dirimu, yang engkau kerjakan itu jauh lebih ikhlas daripada keredaan kau di awal-awal tu. Daripada awal-awal yang kau pergi dengan bersemangat tu, silap-silap yang kau terpaksa tu lagi ikhlas daripada yang pertama. Kenapa? Kerana kita hanya menyembah Allah. Kita bukan menyembah rasa. Faham tak adik-adik? Kita semayang ni pasal perintah Allah. Dan memang ada keadaan iman yazid wa yanqus. Iman ni kejap naik, iman ni kejap turun. So kadang-kadang kalau kita rasa letih, tak larat, penat, benda tu biasa. Macam adik-adik sekarang, mungkin ada sebahagian bersemangat, tapi ada sebahagian, aduh, kenapa nak kena tulis, kenapa nak kena dengar waktu-waktu ni. Mungkin orang tengah main dekat luar, orang tengah tidur ke, tapi aku kena jamaah. Boleh jadi adik-adik terpaksa datang ni jauh lebih ikhlas daripada adik-adik ikhlas bermain bola dekat luar. Jauh lebih ikhlas daripada adik-adik tidur. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala ganjari kita atas setiap usaha kita. Amin. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, sehingga mereka tak lagi rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan. Wa yusallimu taslima, dan mereka akhirnya menerima dengan sepenuh-penuhnya. Macam saya katalah, nak dirikan solat di awal-awal waktu adik-adik kecil senang ke susah? Susah. Tapi sampai sekarang senang ke susah? Jawablah. Senang. Sebab apa? Pasal kita telah pun menerima yang solat ini adalah fardu dan juga kewajipan.
So macam mana cara kita nak mengaku kita beriman ataupun tidak? Kita kena jadikan Nabi sebagai hakim. Nabi kata, wa ma atakum, apa yang aku bawakan kepada kalian, buatlah ikut kadar kemampuan. Faham tak? Apa yang aku larang maka tinggalkan. So itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita tahu kita ni beriman ataupun tak beriman, kita berbuat dengan lapang dada. Yang saya kata di awal-awal kita mungkin buat atas berat. Macam adik-adik awal hafal Quran kan, awal-awal kan, susahnya. Tapi sampai satu masa senang ke susah? Sampai satu masa senang, tapi sampai satu masa dia jadi susah balik. Lepas tu nanti dia jadi senang. So semua senang dan susah itu sangat berhajat kepada taufik daripada siapa? Allah. Adik-adik, jangan sandarkan aku terror hafal Quran, laju hafal Quran pasal otak aku cekang kot, pasal otak aku laju kot. Tak, jangan sandarkan macam tu. Sebab ada orang dia memang otak dia laju pun tapi tetap tak dibuka pintu amal. Ada orang otak tak laju, dia dapat sikit je daripada input pelajaran yang dia dapat, tapi dibuka pula pintu amal. Semua kena sandarkan kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sambung. Allah Ta'ala bersumpah bahawasanya seseorang tak akan beriman sehingga dia menjadikan Nabi SAW sebagai hakim dalam perkara yang menguntungkannya ataupun memberatkannya. Kena jadikan Nabi. Nabi buat, aku pun buat. Kadang-kadang ada orang dia ringan angkat takbir macam ni kan, tapi Nabi suruh angkat takbir macam ni. So dia tetaplah kena terima. Walaupun aku suka macam ni, tapi pasal Nabi suruh buat macam ni, aku pun takbir lah macam ni. Baru dipanggil beriman. Kalau tak, kita hanya syok sendiri je lah, Allahu Akbar, baca Fatihah pun tak baiki makhraj huruf, sifat huruf, dengung, qalqalah semua tak jaga. Kemudian kita syok sendiri mengaku, oh aku beriman, oh aku beriman. Belum. Kena jadikan Nabi sebagai hakim. Nabi suruh buat macam ni, aku kena buat macam ni. Nabi suruh tinggal macam ni, aku kena tinggalkan. Baru beriman, nombor satu. Nombor dua, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawakan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi lagi min walidihi lagi wa walidihi lagi wan nasi ajma'in. Seseorang tak akan pernah dianggap beriman sampai dia menyintai aku lebih daripada dicinta diri dia, mak bapak dia, anak beranak dia dan seluruh manusia yang lain. So jadikan Nabi sebagai ikon. Ikon tu apa dia? Kita punya apa? Contoh tauladan, barakallahu fiikum, suri tauladan. Apa-apa nak buat, Nabi buat macam ni tak? Nak makan kan, nak minum kan, Nabi minum macam mana? Cuba tengok. Oh, Nabi kalau minum 3 sips, apa kita panggil tu, 3 hirupan. Cuba tiru adik-adik. Kalau air banyak kan, bismillah, lepas alhamdulillah. Itu cara Nabi. Nak minum balik, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Adik-adik akan dapat nikmatnya beramal dengan sunnah. Betul? Cuba bangun pagi. Bila bangun pagi, apa perkara pertama adik-adik ucapkan? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah apa? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tapi kalau adik-adik baca pula dalam Hisnul Muslim, ada belajar tak kita Hisnul Muslim? Kan doa bangun tidur yang lain selain daripada alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana ilaihin nusyur, apa dia? Alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Pernah baca doa tu? Nanti kita buka kitab tu pula lah. Bukanlah kita buka, maksudnya kita share isi-isi kitab tu pula. Nabi ajarkan kepada kita doa, segala puji bagi Allah yang menyihatkan tubuh badan aku di pagi hari ini. Terima kasih wahai Allah kerana engkau mengembalikan roh dalam tubuh badan aku dan engkau bagi izin kepada aku untuk berzikir kepada engkau. Kalau adik-adik kita memvariasikan bacaan-bacaan Nabi, nikmat, seronok. Betul. Sama macam saya selalu bagi contoh, kalau kita rukuk, adik-adik baca apa dalam rukuk, laki dan perempuan? Kebiasaannya subhan rabbiyal azim. Kalau sujud, subhan rabbiyal a'la. Tapi kalau adik-adik baca lagi dekat dalam Hisnul Muslim, adik-adik akan dapat tengok Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa fi sujudi. Di antara bacaan Nabi dalam rukuk dan sujud adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Lepas tu ada subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Lepas tu ada subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ni saya bukan nak nampakkan saya pandai, tak. Saya nak bagi tahu kepada adik-adik,
Dia akan jadi nikmat solat ni bila kita boleh baca semua benda yang Nabi ajarkan. Kalau tak dapat keseluruhan pun dapat sikit-sikit, jadilah. Saya pernah sembang dengan Ustaz Aizat satu malam di kedai kopi. Saya kata dekat dia, Jad, aku baru hafal satu doa. Walaupun doa ni aku dah mengajar lama, aku dah belajar lama, Jad, tapi alhamdulillah, Jad, Allah Ta'ala izinkan aku menghafal. Ustaz Aizat tanya, apa dia doa dia? Saya pun kata, tentu dekat terminal kopi. Lepas pukul 10 malam, tak silap. Saya kata doa dia berbunyi, Allahumma ghafirli dhambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Doa tu bunyi macam panjang, lidah macam bergulung-gulung, tapi kalau adik-adik faham makna dia, adik-adik akan rasa nikmatnya sujud. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ighfirli dhambi kullah. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong ampunkan dosaku secara keseluruhan. Itu doa secara umum. Lepas tu Nabi khususkan, Nabi kecilkan skop. Nabi kata diqqahu wa jillahu. Yang kecil pun tolonglah maafkan, yang besar pun tolonglah maafkan, wahai Allah. Wa awwalahu wa akhirahu, yang dahulu dan yang akan datang di pengakhiran, maafkanlah keseluruhan dosa-dosa aku, wahai Allah. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang mana terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi, tolonglah maafkan aku, wahai Allah. Nampak tak adik-adik? Bila adik-adik baca doa tu dalam posisi faham, adik-adik akan dapat rasa, oi, ini nikmat semayang rupanya. Pasal solat itu maksud dia silah, menghubung, perhubungan. Kita sedang communicate dengan Allah, sedang cakap dengan Allah. Tapi kadang-kadang ada orang, adik-adik cakap ayam, dia cakap itik. Faham ke tak faham? Tak faham. Adik-adik bagi alasan, Ustaz tak faham bahasa Arab. Tapi sedarlah, pada zaman adik-adik ini dipanggil gharizatu aqlin. Zaman apa? Akal tengah tajam, akal tengah kuat. Nanti adik-adik dah sampai usia kami dah 40-an, naik level 50-an, sampai level Umi, Abuya 60-an, naik lagi atas lagi yang 70-an dan ke atas. Di kali itu adik-adik akan sedar akal dah semakin tumpul. Bila dah semakin tumpul adik-adik, itu yang berhajat kepada, dah 20 kali mengulang pun tak apa, tak lekat-lekat lagi ni. Dia sampai dah waktu tu. So tengah-tengah duk kuat macam ni, cuba hafal. Kalau kata tak mampu nak hafal secara total pun, at least tolong faham. Once adik-adik sujud tu, adik-adik sebut Subhan Rabbiyal A'la, datangkan rasa Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maka aku maha rendah, maka aku maha hina. Dan baca doa yang macam saya share tadi, Allahumma ghafirli dhambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Tak hafal bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Nanti saya tulis kat whiteboard, habis kelas nanti, minggu depan kita dengar tasmih lelaki dan perempuan. Boleh tak? Tak susah, senang je. Okey, sambung. Allah Ta'ala berfirman, Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah An-Nur ayat 51. Ucapan orang-orang mukmin, di antara ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak menuju Allah dan Rasul, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka akan sebut sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan itulah dia ciri-ciri orang yang berjaya. Adik-adik sekalian, dengan elok, bila Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk berbuat, yakinlah jauh di balik hati adik-adik sidang penonton sekalian. Bila Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu, Allah Ta'ala larang kita mengerjakan sesuatu, yakinlah di balik hati, itulah kebahagiaan sebenarnya. So kalau ada orang tertanya-tanya, Ustaz, bahagia tu di mana? Bahagia tu pada kereta baru ke? Bahagia tu pada rumah besar ke? Bahagia tu pada duit banyak ke? Jawapan dia, bahagia itu ada di balik pengamatan terhadap apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu adik-adik. Contohlah, bila Allah Ta'ala hantar Nabi, Allah minta kepada Nabi untuk ajar kepada kita baca zikir pagi. Adik-adik amalkan. Macam saya selalu katalah, adik-adik adalah orang yang sedang diprogramkan. Ada jadual khas, pagi nak baca zikir, petang nanti nak baca zikir petang. Nanti adik-adik dah keluar daripada tempat ni, adik-adik akan tahulah betapa rindunya nak baca zikir pagi, betapa rindunya nak baca zikir petang. Cuma sekarang ni mungkin rasa terbeban. Kenapa Ustaz asyik suruh? Kenapa Ustazah asyik suruh?
Tapi yakinlah, adik-adik akan keluar daripada tempat ni menjadi orang merdeka. Menjadi orang merdeka ni adik-adik, kalau tidak diikat dengan tali disiplin awal-awal, maka dia akan liar. Bagai haiwan liar. Semua nak terkam, semua nak tangkap. Tapi bila adik-adik keluar daripada sekolah ini, daripada tempat ini, dalam keadaan telah melakukan disiplin, maka adik-adik akan terkenang disiplin tersebut. Dan adik-adik akan berdoa, ya Allah, kurniakan kepada aku taufik. Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Pernah dengar doa tu? Doa pendek aje. Allahumma inni, cuba sebut. Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ingat haur, ingat kaur. Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, ya Tuhanku, lindunglah aku. Janganlah ketika aku dah berada dekat depan, jangan sampai aku patah balik ke zaman maksiat. Faham adik-adik? Jangan kau dah izinkan aku baca Quran, kau menyebabkan aku kembali nak tengok filem lucah ataupun filem-filem tak bermanfaat. Janganlah ketika kau dah izinkan aku dengar Quran, kau patahkan aku patah balik dengan kepada muzik-muzik laga. Ini doa istiqamah, kata Imam Nawawi. Allahumma inni, doa Nabi aja. A'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ha dengan kaf aja. Baca adik-adik sekalian. Ciri-ciri orang beriman dalam ayat ni, surah An-Nur ayat 51 ni, kalaulah diajak kepada qala Allah, qala Rasul, dia akan sebut sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tapi ada orang dia sami'na wa ata'na one off saja. Sekali je. Lepas tu tak buat dah. Sebagian orang dia semayang tarawih aja, tak mai dah. Ada orang semayang raya je, semayang zuhur sat lagi tak mai dah. Tak nak adik-adik. Allah Ta'ala bila suruh kita solat, Allah Ta'ala bila suruh baca Quran, Allah Ta'ala bila suruh ikut sunnah Nabi, ada bahagianya yang tak diberikan kepada orang yang tak buat. Selalu kan saya ada ulang-ulang pengakhiran surah Taha, wa man faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Apa kata Allah Ta'ala? Barang siapa follow saja hudai, faman ittaba'a hudai fala yadhil wala yashqa. Siapa ikut petunjuk aku, iaitu jalan Nabi SAW, dia tak akan sesat, dia tak akan kecewa. Apa maksud tak akan kecewa? Senantiasa atas jalan bahagia. Jadi jangan, tolong tau, nuntut ilmu, baca Quran, puasa sunat, qiyamul lail, jangan anggap itu bebanan, bahkan itu kebahagiaan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana, kami tak turunkan Quran ke atas kau untuk serabutkan hatimu, nak menyesakkan kau, tak. Sebab tu saya teringat satu ucapan, saya tengok dan saya terhafal lah. So ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pesan ada 4 benda. Mungkin kat luar tajuk sikit, tapi ada kena-mengena dengan benda yang kita sedang bahas sekarang. Man arada sahiban fallahu yakfih. Barang siapa yang menginginkan peneman, cukuplah Allah sebagai temannya. Adik-adik happy, sembang dengan Allah. Adik-adik sedih, cerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, cantik ayat ni. Wa man arada mu'nisan fal Qur'an yakfih. Barang siapa yang inginkan hiburan, cukuplah Al-Quran menjadi hiburan. Adik-adik pernah dengar tak lagu Ghuraba? Dulu Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi, dia pernah menyanyi, dia pernah baca syair tu. Di antara bunyi syair dia macam ni, Kam tadhakarna zamanan yawma kunna su'ada bi kitabillahi natluhu sabahan wa masa. Kam tadhakarna zamanan yawma kunna su'ada bi kitabillahi natluhu sabahan wa masa. Ghuraba, 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 ghuraba. Tajuk dia pasal orang-orang yang aneh, ghuraba, orang-orang pelik. Kami rindu orang-orang pelik. Siapa orang pelik itu?
Kam tadzakarna zamanan, betapa kami merindukan zaman itu. Zaman apa? Yauma kunna su'ada, hari-hari kami happy go lucky. Seronok hari-hari kami. Kenapa? Bi kitabillahi natluhu sabahan wa masa. Pasal siang malam kami sibuk baca dan itulah hiburan kami. Aduh. Adik-adik, sekarang kalau kita berbicara tentang hiburan, nampak apa? Tak ramai orang adik-adik duduk tepi jalan buka mushaf. Ke ada jumpa juga? Duduk kat kedai kopi, kedai mamak, dia buka Quran baca. Ada tak? Jumpa tak? Tapi kalau kita nampak hari ni ada orang macam tu kat tepi stesen bas, kat kedai kopi, dekat restoran, tengah dia makan, dia letak Quran kat depan dia sambil tengok. Pelik ke tak pelik? Ha? Nabi kata, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan keanehan, pelik. Sampai suatu waktu dia akan kembali menjadi pelik. Beruntunglah orang-orang yang, adik-adik tolong, biar kita jadi orang pelik tersebut. Kita bukan nak tunjuk-tunjuk, kita baca Quran dekat depan khalayak. Sebab Nabi kata, al-jahiru bil Quran kal jahiru fis sadaqah. Orang yang mempertontonkan bacaan Quran dia sebiji macam orang yang mempertontonkan sedekah dia. Boleh ke tak boleh? Ha? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi niat kena lurus lah. Aku memang nak baca Quran lillahi ta'ala. Kalau ada orang tengok, orang ambil manfaat, alhamdulillah, okey je. Dan orang yang menyembunyikan bacaan Al-Quran bagaikan orang yang menyembunyikan kesedekah. Orang yang menyembunyikan sedekah. So mana lagi utama? Menampakkan ke menyembunyikan? Menyembunyikan. Baguslah nak cuba jawab, barakallahu fiik. Tapi kalau siapa yang nak mempertontonkan, nak menampakkan, niat dia kena betul. Jangan nak kata suara aku sedap, tajwid aku bagus, aku boleh jawab. Apa jawab? Boleh keluar urat dekat dua kening ni kan. Suara tinggi, nyaring. Okey, nombor 3, apa kata Sayyidina Ali tadi? Dia kata, waman arada ghinan fal qana'atu takfih. Barang siapa yang inginkan kekayaan, cukuplah qanaah bagi dirinya. Apa maksud qanaah? Redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri, walaupun sikit. Itulah qanaah. Adik-adik, dia bukan setakat cukup. Ada orang gaji dia 20,000, di sisi adik-adik cukup ke tak cukup? Tapi tetap orang tu rasa cukup ke tak? Kenapa? Pasal dia tak redha dengan gaji 20,000. Bila nak 25,000? Bila nak 30,000? Bila nak 50,000? Dia tak redha. Tapi ada orang gaji 2,000. Kita nampak dia senyum, tak berhenti. Pergi mana pun makan elok je, roti canai sekeping, air masak je, ataupun teh o kosong. Gelak je. Aku tengok kau relax je. Tanya gaji berapa? 2,000. Kita pun balik, gaji aku 20,000 ni. Tapi aku duduk serabut aja. Pasal apa? Redha, mafish. So, ada pepatah Arab dia kata, idza anta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau Allah hadiahkan kepada engkau sekeping hati yang ada rasa qanaah, sedarlah, engkau dengan raja-raja dunia sama aja. Sama aja adik-adik. So, jangan jealous lah. Mereka pakai kereta mahal, adik-adik mungkin naik Grab lagi. Tapi tetap tujuannya sampai ke destinasi. Kalau dia makan tomahawk, wagyu, fettuccine, bla bla bla, makanan hak mahal-mahal, kita mungkin hanya makan biskut mayat cicak kopi O saja. Tetap juga dia punya gharat adalah kenyang. Dia kenyang, kita pun kenyang. Sampai waktu dia kena buang air, kita pun kena buang air. Lepas tu dia lapar, kita lah. Tak usah jelas dengan pemilikan. Qanaah. Nombor 4, apa katanya? Wa man arada wa'idha fal mautu yakfi. Siapa yang inginkan peringatan, cukuplah mati sebagai peringatan. Cukuplah mati sebagai peringatan. Adik nak peringatan macam mana lagi? Nak kena aksiden dulu baru nak beringat? Beringat. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 sebelum datang. Apa dia? Syababaka qabla haramik, waktu muda sebelum sampai. Wa sihhataka qabla maradik, sihat sebelum datang. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu lapang sebelum sampai waktu. Wa ghinaka qabla faqrik, waktu kaya sebelum sampai waktu. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum sampai. Ingat dia 5 ni kita akan sampai. Baru hari semalam ada satu kejadian berlaku yang menampar hati saya lah. Saya rasa, oh cabut ke? Minta maaf. Apa? Kuat juga? Suara saya kuat sikit, alhamdulillah. Bukan marah.
Memang dia punya intonasi tu kuat sikit, tone tu tinggi, intonasi naik turun. Okey, di hari semalam pukul 4 pagi, tiba-tiba saya dapat satu mesej daripada jiran lama dekat Ceras. Faiz, ayah aku dah wafat, dia kata. Oh, innalillah. Pukul 4 pagi. So saya baca, saya pun sebut innalillah, Allah maghfirlah warahmu. Saya tanyalah, urus dekat mana, solat dekat mana, tanam dekat mana. So dia pun update dekat Ceras lah semalam Jumaat. Saya tak tanya lebih-lebih pasal kita tahu dia tengah sibuk dan dia mungkin tengah sedih hati. So bila sampai semalam tu, solatlah jenazah dekat Masjid Az-Zubair. So bertemulah dengan ahli family dia. Saya pun takziah lah setiap orang. Saya kata takziah, bersabarlah, sedih macam mana pun tetaplah sebut alhamdulillah. Bukan kerana happy dia meninggal, tapi kita sebut alhamdulillah sebagai tanda ridha engkau telah izinkan kepada dia untuk berdamping dengan kami untuk satu waktu. Bukankah ada hadis yang ketika ada baby meninggal, Allah Ta'ala hantar malaikat tanya, qabatta samarata fuadihi, engkau dah cabut dah ke buah hati pengarang jantung dia? Malaikat kata, dah cabut dah wahai Allah. Hamba aku cakap apa? Hamadaka thumma starja'. Disebut alhamdulillah. Lepas tu disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata apa dekat malaikat? Bana lahu baitan, tolong cipta untuk dia satu istana dan namakan istana tu sebagai Baitul Hamdi. Namakan istana tu sebagai istana kesyukuran. So saya kata jangan berhenti sebut alhamdulillah dan juga ucap innalillahi, doakan dia. Lepas dia kata, datanglah ahli keluarga dia kata, Ustaz, tak sangka Ustaz, malam hari Jumaat tu dia baca Yasin dahulu. Orang-orang ramai dah baca. Lepas tu semua orang beransur pergi, tapi dia datang lambat. Bila semua orang dah balik, dia seorang-seorang je dekat dalam surau. Ustaz baca Yasin tu, dia baca, dia pun kata dekat saya, lapar lah. Saya pun kata, naiklah rumah makan. Isteri dia kata, naik rumah makan. Dia pun makan sekitar pukul 12. Makan. Lepas tu dia kata, nak rehat sekejap lah. Lepas dia letak pinggan dia pun duduk atas kerusi. Dia cakap, nak rehat sekejap lah. Dia letak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada adik. Pengakhiran yang dari sudut mata kasar saya lah, subhanallah. Dia gunakan sepanjang malam, separuh malam pertama tu untuk dia baca Quran. Lepas tu dia syukuri nikmat Allah dengan makan dan dia sebut alhamdulillah. Kemudian dia pun wafat. Dia pun meninggal. Dan saya kira saya terasa hati itu pasal setiap kali saya ceramah dekat Ceras tu memang wajah dia ada. Memang dia ada. Jadi kita tengok, oh subhanallah, ini pelajaran. Yang saya kata, kafa bil mauti wa'idha. Nabi kata, cukuplah kematian sebagai peringatan yang terbaik untuk kalian. Dan Saidina Umar pula kata, siapa yang inginkan peringatan, cukuplah kematian. So bila saya ni ahli, nak kata ahli kesihatan pun tak sihat sangat pun, sukalah bersenam. So bila saya tengok aku ni bersenam bagai nak arak pun, dunia dah pernah cerita dah. Ada orang tengah bersenam, tengah main badminton, meninggal. Yang kawan tu pula dia baca Quran tenang-tenang pun, lepas tu makan sekejap, lepas tu meninggal. Apa yang kita belajar adik-adik? Kita jaga makan ke? Kita baca Quran ke? Kita bermaksiat kepada Allah ke? Sampai ketentuannya kita semua akan meninggal. Innama walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat atas muka bumi ni ada tempohnya, kata Allah. Kalau sampailah tempoh tu, takkan cepat satu saat, takkan lambat satu saat. So apa yang saya nak relate dengan tajuk kita ni, dalam hari-hari kita, jadikanlah hukum Allah sebagai kewajipan. Buat adik-adik sekalian, buat. Walaupun mungkin sekarang ni rasa terbeban, tapi sampai satu waktu kita akan rasa kenikmatan. Okey, saya nak patah balik pada ucapan Sayyidina Ali tadi. Ulang balik, ada 4 perkara tadi. Nombor 1, man arada sahiban fallahu yakfih. Barang siapa yang inginkan peneman, cukuplah. Siapa yang inginkan hiburan, cukuplah. Siapa yang inginkan kekayaan, cukuplah. Qanaah. Siapa yang inginkan peringatan, cukuplah. Kematian menjadi peringatan untuknya. Wa man lam yurid wahidan minal arba', kata Imam Sayyidina Ali, barang siapa yang menolak satu daripada 4 yang disebutkan, la khaira fih, orang ni langsung tak ada kebaikan. Fannaru takfih, cukuplah neraka menjadi kecukupan untuknya. Aduh. So dalam hari-hari kita memang kita berhajat pada 4 ni. Allah, Quran, lagi qanaah dan juga mati. Ingat mati, bukan mati je, ingat mati.
Okey, sambung. Allahul musta'an. Allah Ta'ala menyampaikan bahawasanya ucapan orang mukmin apabila diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya berbeza dengan ucapan orang munafik. Orang beriman dia akan sebut sami'na, tapi orang munafik sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkar. Kerana sesungguhnya orang munafik ketika diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasul, mereka berpaling. Ciri-ciri orang munafik ada berapa? 3 dan juga 4. Sebut. Kalau bercakap bohong. Nombor 2. Kalau berjanji mungkir janji. Nombor 3. Kalau dibekalkan amanah khianat. Kalau marah wa idza khasam fajar. Dia meletup, dia melampau. Kalau dia marah tu melampau-lampau, mulut dia keluar maki melampau-lampau, kalau dia pukul melampau-lampau. Faham tak? So ini ciri-ciri munafik. Kenapa jadi macam tu? Dalam surah Al-Munafiqun Allah Ta'ala sebut apa? Zalika bi annahum amanu thumma kafaru. Lagi fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala kata orang munafik ni pasal awal-awal dia kata kami orang beriman, kita sama geng. Tapi berlalu waktu thumma kafaru, mereka pun berpaling. Akhirnya Allah Ta'ala matikan hati mereka sampai ke sudah tak faham-faham. Tak faham. Jadi ciri-ciri munafik dalam surah Al-Munafiqun tu juga Allah Ta'ala kata apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Adik-adik, jangan jadi munafik. Orang munafik ni ilmu dia tak solid. Orang munafik ni ka'annahum khushubun musannadah, bagaikan pohon yang bersandar dekat tiang je, pohon yang rapuh. Sampai waktu dia akan patah, kalau tiang tu dialihkan, dia akan jatuh. Tak. Ingat kata Imam Syafi'i, aslul ilm at-tathbit wa thamratuhu salamah. Kenapa kita kena tuntut ilmu? Agar kita menjadi semakin utuh, agar kita menjadi semakin kuat, semakin tetap. Hasil ketetapan hati kita tak macam munafik, dia muzabzabin. Pernah dengar muzabzab? Dalam Quran ada kan, muzabzabina baina dzalika haula'i wa ha. Dia lalang. Ni munafik. Tak nak. Kita nak kena ada jati diri, ada wibawa. Faham tak? So kita tuntut ilmu ni bukan nak, oh pasal dia tu kaya aku kena ngendeng dengan dia, pasal dia ni ada sesuatu aku kena ngendeng, oh dia tu miskin tak nak pergilah kelas dia. Jangan. Orang berilmu ni dia utuh. Dan hasil daripada dia utuh, hasil daripada dia ada jati diri, dia akan selamat. Jelas? So jangan jadi munafik. Munafik dia muzabzib. Dia tak tahu nak ke kanan ke tak tahu nak ke kiri. Okey, orang munafik ni pula mereka berpaling. Kalau kebenaran menguntungkan mereka, maka mereka happy. Tapi kalau kebenaran tak menguntungkan mereka, mereka beralasan. Ini ciri-ciri munafik lah. Sedangkan orang beriman pula berkata, kami mendengar, kami taat. Baik kebenaran menguntungkan ataupun memberatkan mereka. Adik-adik rasa baca Quran berat, tapi kalau adik-adik sami'na wa ata'na, itulah tanda keimanan. Dan kalaulah hal tersebut menguntungkan adik-adik, dan itu jugalah tanda-tanda keimanan, adik-adik buat sami'na wa ata'na. Okey, sambung. Tadi ayat Quran. Di antara hadis-hadis dalam perbahasan ini datang daripada Abi Hurairah yang disebutkan pada permulaan sabda Nabi, pada permulaan bab sebelum ini, iaitu sabda Nabi, apabila aku melarang kalian melakukan sesuatu maka jauhilah. Okey, hadisnya berbunyi panjang juga ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Sambung. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, tengok apa kata Abu Hurairah. Hari ini panjang tapi saya pendekkan lah. Bukan pendekkan, saya baca, saya terjemah supaya kita boleh tangkap. Ketika mana turunnya ke atas Nabi SAW, ni kerja nak cabut Sorry. Okey. Ketika mana turunnya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Saya pernah ceritakan kisah ni kalau ingat lagi.
ketika ayat ni turun, apa yang berlaku? Maksud dia, apa yang ada kat langit, apa ada kat bumi, semua milik Allah. Kalaulah kalian ni menzahirkan isi hati kalian, ataupun kalian sembunyikan di balik hati kalian, semua akan kena hisap. Oh, kacau. Semua kalau kita buat akan ditanya kenapa buat macam ni. Kalau apa yang ada dekat balik hati pun Allah Ta'ala akan tanya juga apa yang berlaku. Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni menyebabkan sahabat-sahabat jadi terbeban. Aduh, kita punya syariat ni dah banyak dah. Yang Nabi tinggalkan pun ada benda kadang-kadang tak mampu nak buat. Ibnu Mas'ud semayang sunat belakang Nabi, sampai daripada berdiri kena berpaut, sampai duduk, sampai dia kata aku nak batalkan semayang. Pasal apa? Nabi punya bacaan terlalu panjang. Hak tu pun kami berasa tak mampu dah. Ini kan pula yang kami sorok balik hati. Takkan nak kena soal siasat juga. Faham tak maksud saya? Hadis ni paling faham tak? Sebab tu saya kena baca pendek-pendek. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku 'ala rukab. Mereka pun datanglah, sebahagian berjalan, sebahagian naik kenderaan, jumpa Nabi ramai-ramai. Pasal ayat ni bila turun mereka rasa beban. Akhirnya mereka jumpa Nabi, mereka pun kata, faqalu ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang kami cuba sedaya upaya untuk buat. As-salah wal jihad, as-siyam, as-sadaqah. Kami cuba sedaya upaya untuk solat, untuk berjihad, untuk puasa, untuk bagi sedekah. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Dan bila ayat ni turun, kau cerita kat kami wahai Rasul, berasa tak boleh buat pula. Tak mampu nak hadap. Faham tak adik-adik? Pasal benda yang zahir, macam saya kan angkat besi kan. Kadang-kadang kita tengok besi tu 30 kilo, boleh ke tak boleh? Tapi pasal rasa kalau aku tak angkat, muscle tak grow, so angkat jugalah. Akhirnya boleh buat. Tapi apa yang ada di balik hati, tak mampu nak bikin. Sambung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar ucapan tu, kami tak sanggup rasanya, tak mampu rasanya nak terima ayat ni. Pasal urusan balik hati pun akan kena hisap. Nabi bila dengar, Nabi terus kata, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Kalian ni nak cakap ke semisal yang umat-umat terdahulu yang telah mendapat dua kitab ni cakap? Taurat dan juga Injil. Apa kata mereka? Sami'na wa asai. Kami dah dengar dah, tapi kami tak mau ikut. Nak buat apa? Faham tak? Ahli-ahli kitab ni dia punya kurang ajar macam tu. Dia cakap sami'na, tapi dia balas wa asaina, kami tak mau ikut. Bal qulu sami'na wa ata'na. Dan Nabi pun kata, kalian ni wahai orang-orang beriman, kalau ayat Quran dah turun, teruslah cakap sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucap ayat ni, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Adik-adik, tu yang saya nak ulang balik supaya adik-adik nampak. Lepas kita solat tu benda baik ke benda tak baik? Tolong jawab. Benda baik tak? Tapi adakah setiap di antara kita ni adik-adik, dia willing to do? Ada tak? Adakah semua di kalangan kita ni memang rela hati nak solat? Ataupun kadang-kala terpaksa dimulakan dengan keterpaksaan? Jawab. Ramai orang bermula dengan keterpaksaan, betul tak? Dan akhirnya dia pun dapat solat setelah beberapa tahun. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Aku dapat rasa kemanisan qiyamul lail setelah 20 tahun. Adik-adik dah qiyamul lail berapa lama dah? Dah rasa kemanisan dah? Kadang-kadang kita syok sendiri je adik-adik. Kita bajet kita je hafal Quran. Mereka kata kami merasai manis qiyamul lail selepas 20 tahun setiap malam without fail tau. Tak tinggal tau. 20 tahun. Sebahagian pula yang tak ada janggut ni kata apa? Kalau kami boleh beli janggut dengan harga 20,000 dinar, nescaya kami akan beli. Kami akan keluarkan janggut. Kami akan keluarkan duit kami untuk dapatkan janggut. Kerana apa? Pasal mereka cuba nak beramal dengan hadis Nabi A'ful lihi. Nabi kata panjangkan janggut. Waqsir syawarib. Waqsir syawarib. Pendek kan? Misai. Tapi mereka kata kami tak ada janggut. Macam mana? So, orang yang tak ada nak. Orang yang ada, kadang-kadang dia melupakan. So jamaah, kenapa? Naik atas sikit. Subhanallah. Sabut tu subhanallah. Dia licin ke? Oh sorry. Subhanallah. Okey. Kat mana?
Okey, barakallahu fikum. Oh, teringat macam masuk Astro dulu. Dulu saya masuk Astro sekali ya. Masuk dalam TV. Gitu lah, kena make up. Nak bubur gincu tak payah bubur gincu saya kata. Yang bestnya bila make up artis tu keluar, saya pun pergi kat sinki, saya basuh balik. Silang dah make up kat muka, subhanallah. Geli tengok muka kena make up. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. So dia pasang mic penuh, simpan kat belakang lah. Masuk dalam baju lah, tak nak nampak wire terkeluar lah. Kenangan lah. Jemaah, dekat mana tadi? Apa? Janggut apa semua tu kan. Orang yang tak ada, mereka nak. Kita pula, bila Allah dah bukakan pintu ni, jagalah elok-elok. Saya nak ulang baliklah kat sini. So Nabi pesan kepada kita, kalau ayat-ayat Quran, ayat-ayat hukum turun menerusi Quran dan sunnah Nabi, hendaklah kalian sebut sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang tadi saya nak relate, perasan tak, lepas amal-amal soleh yang kita duk buat, kebiasaannya akan ditutupi dengan istighfar. Tengok ni, ghufranaka rabbana. Tu yang saya kata, ada orang awal-awal nak hafal Quran kan, aduh susahnya hafal. Tapi sampai satu waktu senang ke tak? Walaupun dah sampai pada waktu senang menghafal dan lekat ingatan tu, tetap juga setiap kali tutup Quran, habis hafalan, kita kena sebut apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Perasan tak lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sebut apa? Astagfirullah. Perasan tak lepas ambil wuduk, lepas kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ pun dah sah. Kalau kita top up, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sampai situ je dalam hadis. Lepas tu Nabi suruh top up dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Lepas ambil wuduk, kita bukan main pakau, kita bukan minum arak, kita bukan berzina. Ambil wuduk pun tetap kena sebab ada orang rasa berat ambil wuduk di pertama kali. Hatta kalau dia dah ambil wuduk 1000 kali pun akan ada satu keadaan dia rasa, alamak, dah nak azan dah ke, kena ambil wuduk lagi. Kita ambil terpaksa tu pun Nabi kata sami'na wa ata'na ghufranak. Tuhan, kami dengarlah Tuhan. Kau suruh kami kena buat pasal kami ni kuli, kami ni hamba. Engkau Tuhan, Engkau majikan. Faham tak? Jadi kita tetaplah setiap kali datang satu-satu perintah kena sebut sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila Nabi cakap macam tu, para sahabat yang pakat-pakat dengar ni pun sebut sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qatara'ahal qaum, ketika kaum ni dah membacakannya, wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha, maka ketika kaum ini membacakan ayat tersebut, lidah mereka telah terasa ringan dengan ucapan tadi. Awal-awal mungkin cakap terpaksa, tapi last sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sebab tu adik-adik dengar elok-elok, sidang penonton, istighfar wajib diulang-ulang. Selain daripada dianjurkan tajdidul wudu, memperbaharui wudu, kita diminta untuk tajdidut taubah, memperbaharui taubat. Di antara bentuk memperbaharui taubat adalah dengan mengulang-ulang sebab tu sahabat-sahabat Nabi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilaikal masir, depa ulang-ulang. Kita pun diminta tak ulang baca ayat ni setiap malam sebelum tidur. Perasan tak? At least sekurang-kurangnya, kalau saat lagi malam tidur mati dalam tidur, sekurang-kurangnya sebelum kita mati itu kita sebut ghufranaka rabbana wa ilaikal. Faham tak adik-adik sekalian? Okey, sambung. Ketika lidah mereka terasa ringan, mereka dah faham apa yang mereka sebutkan, maka Allah Ta'ala pun menurunkan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sambung. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Lagi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. Adik-adik, Allah Ta'ala ni dengar ke tak dengar rintihan kita? Sahabat-sahabat Nabi ni dia kata, kami ni bila turun ayat yang awal tu kami rasa tak mampu nak hadap. Di balik hati pun nak kena soal siasat, berasa tak mampu, wahai Rasul. Akhirnya bila mereka ucap, bila mereka sebut dengan keimanan dan
keyakinan, dengan keredoan. Allah Ta'ala kata apa? Apa kata Nabi SAW? Falamma fa'alu dhalika nasakhahallah. Allah Ta'ala delete hukum awal yang tadi itu. Maksudnya apa? Apa yang ada di balik hati kita takkan kena hisab. Faham tak adik? Yang belakang faham tak? Kalaulah, na'udzubillah, adik-adik ataupun di kalangan kita ada yang berkeinginan pukul 11 malam ni aku nak curi jam tangan kawan aku. Berkeinginan dalam hati. Dah kena hisab ke belum? Dah kena catat ke belum? Allah Ta'ala suruh catat bila? Bila dia keluar pergi melakukannya. Faham tak? Kalau tak, kalau ayat tu tak kena mansukh, silap-silap kita baru je kata malam hari ni ingat nak outing lah, nak cabut lah, nak lari lah, nak pergi itulah, nak pergi sini lah, nak rembat makanan, nak curi lah. Semuanya akan kena hisab. So, ya, macam mana saya nak cerita? Adik-adik bila dengar macam ni, tak rasa ke kasih sayang Allah Ta'ala? Sebenarnya Allah Ta'ala dengar kita punya permintaan. Adik-adik nak apa? Nak apa? Kalau daripada kereta, suka kereta apa? GTR. Oh, Masya Allah, barakallahu fiqh. Belakang, perempuan suka kereta apa? Kereta kuda berhias. Adik-adik, Allah Ta'ala dengar. Adik-adik cakap je, ya Allah, aku nak Ferrari kan. Kadang kalau Allah Ta'ala tak bagi Ferrari, Allah Ta'ala bagi lagi besar daripada Ferrari, lagi mahal daripada Ferrari. Tapi adik-adik je tak sangka. Betul tak? Allah dengar, Allah Ta'ala dengar. Jangan pernah buruk sangka dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian fa'anzalallah, Allah Ta'ala turunkan lagi sikit lagi ni sebelum habis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sampai situ dulu. Faham ke tak faham maksud dia? Kan adik baca sebelum lena ramai-ramai gitu je belagu-lagu. Sekarang ni kita dah belajar, tolong faham maksud dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap jiwa tak akan dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupan dia. Allah Ta'ala tak akan timpakan ujian ni. Tengok adik-adik, tak payah pergi tengok orang lain, adik-adik tengok diri sendirilah. Kenapa aku ditempatkan di tempat ini? Sebahagian mungkin atas kapasiti yatim, sebahagian mungkin dalam family yang susah, berantakan dan semisalnya. Tapi sampai ke detik hari ni adik-adik, sihat ke tak sihat? Cukup makan ke tak cukup makan? Lapang ke tak lapang dah adik-adik duduk sini? Ujian kecil yang menyebabkan hati remuk, hati sempit. Adik-adik, pergilah dunia mana pun akan ada keremukan hati, akan ada kesempitan jiwa. Wallahi. Orang yang betul-betul lapang dadanya, orang yang betul-betul bersinar jiwanya, hanyalah mereka yang kembali kepada qala Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Wallahi. Sebab tu saya ingatkan adik-adik, syukurlah duduk di tempat ini. Sambung. Sikit lagi. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau mereka buat baik dapat pahala, kalau mereka buat jahat dapat dosa. Kemudian, yang ni yang saya paling happy sekali ni. Saya harap adik-adik pun happy dengan perbahasan ayat ni. Doa ni Allah Ta'ala sendiri yang ajar kepada kita. Sebab nama kita insan. Wa ma summiyal insan illa linasih. Tidaklah dinamakan mereka itu sebagai insan kecuali banyak lupa. So di sini sebelum tidur, Nabi suruh kita jangan tinggal 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini. Di dalamnya terkandung doa yang Allah sendiri yang ajar. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan kami, jangan sakiti kami andai kata kami terlupa, andai kata kami tersalah. Jangan sakiti kami, wahai Allah. Jangan. Kita banyak lupa. Sembahyang duha tak buat, sedekah tak bagi, zikir petang tinggal, sembahyang sunat tak buat. Jangan sakiti kami, wahai Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Tuhan kami, jangan bebani kami sebagaimana umat-umat terdahulu yang kau telah bebankan. Mereka kena kemarau panjang, mereka kena serangan belalang katak, mereka kena ujian darah, mereka kena banjir besar. Jangan ya Allah, kami tak mampu, wahai Allah. Jangan timpakan ujian ke atas kami bagaimana umat-umat terdahulu yang kau timpakan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan kami, jangan bebani kami sesuatu yang kami tak mampu untuk tanggung. Lagi kita sebut apa kepada Allah? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tengok. Saya baca dah terlajak dah ni. Bila dibacakan doa-doa ini, sahabat-sahabat Nabi pun pakat-pakat
Baca. Wala tahmil alaina isran kama Allah Ta'ala jawab apa? Naam. Ketika mana kita sebut setiap malam ni, tolonglah simpan dalam kepala, aku nak baca lepas ni dengan kefahaman dan rasa meminta. Jangan baca kerana Ustaz Aizat suruh je. Untuk waktu-waktu yang lepas, okey. Tapi malam hari ni adik-adik bila baca doa ni, bila sampai pada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Allah reply, na'am, ya. Aku tak akan sakiti kalian. Aku tak akan azab kalian sebab kalian lupa dan kalian leka. Bila kita baca Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Allah reply, na'am, aku tak akan timpakan ke atas kalian ujian bagaimana aku timpakan ke atas umat-umat terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah kata apa? Na'am, aku tak akan bebani sesuatu yang kau tak mampu untuk bebani. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Oleh yang demikian, wahai Allah, maafkanlah kami, ampunkanlah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nabi pun kata, na'am, ya. Ya, Allah Ta'ala pasti akan ampunkan. Rasai berdoa dalam keadaan sang peminta. Jangan baca doa pada jiwa sang pembaca saja. Baca apa tu? Entahlah, aku baca aja. Benda ni dia berlaku kat mana adik-adik? Bila kami dulu bawa jemaah umrah tawaf, semua pakak-pakak pegang buku gantung kat leher tu. Pusingan pertama doa ini, saya elak pusingan kedua, sampai pusingan ketujuh. Habis-habis saya pun tanya, ibu, tadi pusingan pertama minta apa untuk suami, minta apa untuk isteri, minta apa untuk anak-anak? Entahlah ustaz, makcik baca aje. Aduh, untung ke rugi? Dia pun tak tahu apa benda yang dia baca dengan mungkin dia baca bahasa Arab, tertonggang langgang barisnya, huruf-hurufnya tebal jadi nipis, gigit lidah tak gigit lidah, huruf tha jadi sin, huruf zal jadi zai. Adik-adik, sebab tu bawalah diri sebagai seorang peminta, bukan sebagai seorang pembaca semata-mata. Baca dalam posisi meminta-minta, itulah kebahagiaan sejati. Wallahu ta'ala alam. Memang inilah dia apa yang akhir daripada tajuk ke-17 ini. InsyaAllah pada poin akan datang, tajuk akan datang, bab ke-18, tajuk besarnya adalah larangan terhadap bid'ah dan hal-hal yang diadakan. Taib. Ada soalan sebelum kita berhenti? Okay, Syahir nak tutup dulu ke? Tak? Ha? Kalau yang boleh dibeli tu, Ha? kalau zaman tanam, Boleh tanam? Allah Ta'ala alam. Tengok innamal a'malu binniyat. Kan, sebagaimana hukum tanam rambut dibenarkan, maka wallahu ta'ala alam berkenaan dengan janggut. Untuk zaman tu tak ada lah kot, apa kita panggil tu, teknologi tanam janggut. Untuk sekarang dah ada tanam janggut, tanam rambut. Kalau dia buat untuk ikut sunnah Nabi, moga-moga dia dapat pahala mahabbah lah, insyaAllah. Dan kita berharap tak adalah sampai kepada mengubah ciptaan Tuhan. Kadang-kadang ada orang dia buat jadi pelik-pelik pula, dia gulung-gulung ikat-ikat lah, buat tocang kat janggut. Tak usah lah. Ada. Okey, adik-adik muslimat, muslimah ada soalan tak? Sebelum berhenti. Boleh tanya terus direct. Cara tulis dalam ni mangkuk. Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an tayyibin? Bi khair, tamam, kullukum sihat semua? Barakallahu fiikum. Baik. Law ma fi syai' naktafi bihadza. Ma fi? Tak ada soalan? Barakallahu fiikum. Dia istilah dia tak ada soalan tu macam tak menghargai anak datang. Subhanallah. Macam Ustaz tak datang pun tak apa, datang pun tak apa. Pasal kami tak ada apa nak tanya pun. Oh subhanallah. Fadal. Kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai khalifah? Jawab. Apa tu? Sedangkan Allah tahu kita banyak dosa. Barakallahu fiik. Cantik soalan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita khalifah? Soalan pertama, khalifah maksud dia? Pemimpin.
Nombor 2, maksud dia pengganti. Sebab tu untuk Amirul Mukminin yang pertama adalah Umar. Untuk Abu Bakar tak dipanggil Amirul Mukminin. Abu Bakar dipanggil Khalifah. Kenapa Khalifah? Pengganti. Selepas kewafatan Nabi, siapa yang layak jadi pengganti dipanggil Khalifah. Zaman Umar naik, barulah adanya title Amir Al-Mukminin. Gubernur bagi orang-orang beriman, penguasa bagi orang-orang beriman. Okey, itu pertama. Bumi ni asasnya ada penghuni. Bumi ni asasnya ada penghuni. Yang termaklum dalam tafsir Ibnu Katsir, jin. Adapun manusia ke, wallahu a'lam. Sebab satu dunia iktiraf Nabi Adam manusia pertama. Tapi jin memang pernah menghuni bumi. Jadi bila Allah Ta'ala kata pada muka surat 6 ayat atas kali surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lagi? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bila Allah kata aku nak jadikan pengganti dah atas muka bumi ni, malaikat terus nampak makhluk yang dah ada atas muka bumi ni. Akhirnya malaikat pun katalah, ya Allah, kenapa nak kena cipta makhluk yang memang kerja dia menumpahkan darah dan asyik berbunuhan? Maka Allah pun reply, aku tahulah apa aku nak buat. Hampa bukan tahu apa pun. Betul? Jadi bila Allah kata macam tu, malaikat memang tak ada ilmu. Sampailah tersingkapnya, terciptanya Nabi Adam. Perkara pertama yang berlaku kepada Nabi Adam apa dia? Lepas Allah Ta'ala tiup roh masuk dekat dalam jasad Nabi Adam, perkara pertama berlaku kepada Nabi Adam adalah tak dengar? Bangun, bersin, hacum. Perkara pertama berlaku kepada Nabi Adam adalah bersin. Dan fahamidallah biizni, Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Allah pun reply, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau wahai Adam. Idhab ila ulain malaikah, sekarang wahai Adam pergi dekat malaikat-malaikat yang tengah kumpul tu, wa qul lahumus salam, pergi bagi salam dekat mereka. Maka Nabi Adam pun pergi jumpa malaikat-malaikat ni, sebut Assalamualaikum. Malaikat pun reply, waalaikumsalam warahmatullah. Lepas tu Nabi Adam patah balik. Nabi Adam kata, ya Allah, malaikat dah jawab salam aku. Allah pun kata, innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu banik, itulah ucapan untuk engkau wahai Adam dan ucapan anak-anak engkau. Kita ni semua. Sebab tu ucapan eksklusif kita bila jumpa sesama kita, Assalamualaikum. Jelas tak? Okey. Jadi bila Nabi Adam AS dah dapat ucapan yarhamukallah, dah dapat ucapan kehormatan yang Allah ajarkan, Allah Ta'ala ajarkan wa'allama Adamal asma'a kullaha, semua benda. Kalau baca dalam tafsir Ibnu Katsir sampai disebutkan bunyi kentut pun diberitahu apa perkataannya. Sampai sedalam sekecil itu pun, ini namanya ini namanya ini, burung ni namanya gagak, burung ni namanya itu, burung diajarkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum. Kalau kamu semua tahu wahai para malaikat, tolonglah bagi nama ni apa. Akhirnya malaikat kata apa? Qalu subhanaka la ilma lana, kami tak ada ilmu lah wahai Allah, illa ma'allamtana, kecuali apa yang kau ajar kepada kami. Sekarang tadi patah balik kepada soalan, Allah Azza wa Jalla cipta manusia sebagai khalifah atas satu tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa, itu je, untuk ibadah. Walaupun Allah Ta'ala tahu akan ada di kalangan kita ni yang ingkar, tapi Allah Ta'ala bila cipta orang yang beribadah macam kita dekat Baitul Ihsan yang tengah tengok live sekarang ni, bukankah malaikat terpesona dan malaikat takjub sampai berkatalah malaikat Fudula, halummu ila hajatikum, pakat-pakat mari sini semua malaikat-malaikat, inilah apa yang kita duk cari selama mana kita berlegar-legar tadi. Pernah dengar hadis tu? Dan ketika mereka report dekat Allah, Allah Ta'ala tanya, ma yaquluna ibadi, hamba-hamba aku sebut apa dalam majlis ni? Adik-adik sebut apa? Mereka minta apa? Hamba-hamba minta apa? Kita semua nak masuk syur.
Yas'alunakal jannah, dia pun nak masuk syurga. Allah Ta'ala tanya, pernah tengok tak syurga? Tak pernah tengok. Kalau tengok macam mana mereka akan jadi umat yang sangat bertasbih, memuji, bertakbir, bertahlil kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Ma yata'awwadhu nabi, mereka tak mau apa? Kita tak nak neraka. Pernah tengok tak neraka? Allah Ta'ala tanya, tak pernah. Kalau tengok macam mana pula? Kalau tengok mereka akan jadi orang yang paling penakut dan lari jauh-jauh. Akhirnya Allah kata apa? Fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ta'ajub malaikat ketika mendengar Allah Ta'ala kata, aku bersumpah di hadapan kalian wahai para malaikatku, siapa pun mereka yang berada dalam majlis ilmu ini, aku ampunkan semua dosa-dosa mereka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rupanya sebab tu Allah Ta'ala cipta manusia untuk ibadah. Lepas tu Allah nak bagi itu dan ini. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tak ada ilmu lah ya Allah, kami tak tahu apa-apa lah wahai Allah. Nikmat tak jadi manusia? Nikmat tak duduk dalam majlis ilmu? Nikmat adik-adik, syukurlah, jangan tinggal. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Moga-moga jawablah. Kalau tak jawab semua pun dapat sikit. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips-tips untuk menjaga hafazan dan kuatkan ingatan hafazan. Itu je. Oh, barakallahu fi. Apakah tips-tips nak ingat hafalan Al-Quran ataupun nak hafal apa-apa? Adik-adik, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, dia kata apa? Aku baca majmu'ah. Oh, terbalik. Betul. Aku membaca himpunan Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebahagian asar mengatakan aku mengulang-ulangnya sebanyak 500 kali. Sebahagian asar kata Ibn Taymiyah sebut aku membacanya hatta ja'aniyal malal, sampai datang kepada aku bosan nak muntah. Adik-adik pernah mengulang Quran sampai nak muntah tak? Kemudian adik-adik nak kata akulah penghafal Quran yang paling kuat ingatanku. Mustahil. Makanya tak ada satu pun pil boleh kuatkan ingatan. Tak ada satu pun kismis minda yang boleh kuatkan ingatan. Kurma dan semisalnya. Penyokong kepada kekuatan ada. Mungkin makanan-makanan itu, madu ke, kismis ke, kurma ke, itu hanya sebatas sokongan. Tapi kalau kata makan 7 biji confirm ingat takkan lupa-lupa, mustahil. Sebab ingatan hanya dengan murajaah. Semakin kuat adik-adik murajaah, semakin adik-adik akan ingat. Itu sahaja tips dia. Sebab tu ada kaedah dipanggil khamsuniyah, ulangan 50 kali. Adik-adik nak hafal muka surat 3, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum, sampailah habis, sebelum masuk masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, baca 50 kali. Masaluhum kamathalil ladzi sampai habis, baca 50 kali, insya-Allah tak hilang. Bahkan ada satu syekh tu dia cerita kat kita, kalau engkau betul-betul nak hafal Quran, setiap hari wajib baca, bukan mengulang, wajib baca 5 juzuk. Bukan mengulang, dengar elok-elok, baca 5 juzuk. 5 juzuk berapa muka? 100 muka lah, lebih kurang lah 100. Kita ilgha'ul kasar lah, kita bundarkan sikit. 100 muka at least. Untuk setiap 6 hari engkau akan khatam 30 juzuk. Untuk 1 bulan kau akan mengulang banyak tu, untuk setahun kau akan mengulang banyak tu, dan insya-Allah dengan pembacaan itu sahaja engkau tak akan lupa. Tapi kalau kita betul-betul mengulang untuk exam lah kan, so memang tak ada ubat lain adik-adik. Guna baca ngulang. Dan saya tengok ada satu kawan kami, Ustaz Zamir hafizahullah taala, di antara tips dia baca hafalan kita dalam semayang qiyamul lail. Adik-adik nak hafal Quran, kena rajin qiyamul lail. Adik-adik nak ingat kekuatan ingatan, kena baca hafalan tu dekat dalam qiyamul lail. Hasanul Basri dia kata di antara